Korang pernah terfikir apa benda pertama yang juruaudit selak bila file akaun syarikat korang sampai atas meja? Okey, biasanya auditor bukan belik resit RM10, korang satu persatu. Kita orang cari tiga red flag utama ni. Okey, yang pertama, akaun semasa pengarah. Director advance current account. Ini tempat yang paling kerap bocor. Bila untung syarikat dipindahkan ke akaun peribadi tanpa dividen rasmi atau voucher, bayaran balik, reimbursement yang sah, juruaudit akan tanda fail korang dengan warna merah serta-merta. Kalau baki akaun pengarah menunjukkan syarikat terlebih bagi pinjam kepada direktur tanpa faedah, itu bukan sekadar isu audit. Itu isu pematuhan akta syarikat dan percukaian. Yang kedua, journal manual luar biasa pada bulan 12. Dalam istilah audit, kami panggil ini management override of control. Bila ada transaksi manual, bernilai puluhan atau ratusan ribu ringgit dimasukkan seminggu sebelum tahun kewangan ditutup, kononnya untuk laraskan revenue dan hapuskan kira hutang, itu amaran awal. Auditor akan minta dokumen sokongan asal, invoice sah, bukti penghantaran barang. Okey, kalau tiada dokumen, jurnal itu akan automatik diragui. Okay, yang ketiga, rekonsiliasi bank yang tak simbang dan isu variance stock. Kalau baki bank dalam account ledger tak sama dengan penyata bank fizikal dan korang biarkan ruangan unreconciled, item tergantung berbulan-bulan, juruaudit tahu sistem kawalan dalaman korang lemah. Begitu juga dengan stok. Bila nilai stok di atas kertas jauh berbeza dengan kiraan fizikal stock count, bersedia untuk soalan bertalu-talu daripada pihak auditor. Audit bukan untuk cari kesalahan sampai bisnes korang ditutup, tapi untuk pastikan angka kewangan korang kalis undang-undang bila LHDN atau pelabur datang menyemak. Okey, dalam tiga red flag tadi, syarikat korang paling risau yang mana satu? Okey, komen kat bawah dan share video ni kepada accountant atau bisnes mana korang sekarang. Okey, jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.